Yo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ni I nak prepare umpan untuk memancing besok dengan my friend Haris. Kalau you all ingat, kita pernah memancing dekat Setia Alam, dekat kawasan perumahan yang kita bertiga kumpau tu. Boleh tengok, saya letak link kat bawah. Walaupun kumpau tapi sangat menyeronokkan. Kali ni Sifu kita Haris, dia minta kita prepare umpan lah. Umpan udang dengan ayam, disuruh marinate dengan telur kuning. So kita nak prepare guys, jom. Okay, sebabkan untuk ikan, so kita tak payahlah mahal kan. Ni saya beli dekat Speedmart aja, frozen prawn. Okay, boleh lah. Tapi saya dah buka. Okay, ni dia. Dia minta kita potong sebesar ni. So kita potong. Okay, dengan harapan kita dapat ikan besok. Okay, katanya besar-besar ni. Kalau udang ni tak tahu dapat apa. Tapi yang ayam tu dia kata salut telur, ikan keli suka. Ikan keli. Katanya ada ikan keli 11 kg, tak habis-habis dia cakap. So 11 kg besar weh. Okay, okay, kita dah selesai potong udang. Ini dia. Harapan dapat ikan. Kalau tak, kita makan udang ni je. Okay, sekarang kita nak potong ayam. Tapi mungkin satu ketul cukup. Yang lain ni kita masak makan je. Patutnya beli dada kan, tapi tak ada lah. Mungkin ikan suka makan remit. Ini dia. Katanya potong kecil-kecil supaya ikan senang makan. Sini kot. Okay, ni red meat ni. Takkan letak makanan red meat. Sedap ni. Agak-agak ikan makan ke? Dia punya kulit. Bawa je lah Okay, ni ayam dia dah potong. Red meat. Okay, katanya kena marinate dengan kuning telur. Peliknya bentuk. Sayang, tengok. Pelik gila bentuk dia. Eloklah bagi makan ikan Ni dulu ada kawan chef aja. Jadi ke tak? Sebut. Asingkan kuning dengan putih. Jadi guys. Pum. Kacau. Katanya kena marinate lah. Kita marinate satu malam lah. So, pagi kita tangkap ikan keli. Kalau dapat ikan keli, terus masak, terus makan. Okay guys, sekarang 6.30 pagi. Kita nak gerak. Okay, let's pack some stuff for fishing. Stay tuned. Okay, rumah kawan I ni dia dekat Setia Alam. So dari sini setengah jam juga.
So jom kita pergi kedai beli kopi ke apa kan. Yo guys, hari ni actually 1 Mei. Hari buruh ke hari pekerja ke, tak tahu lah. Confused sikit. So this is how I spend my cuti. Okay guys, tujuh suku kita dah sampai Setia Alam. Lama tak sampai sini. Okay, so kita nak pick up my friend dulu, Haris. Cuaca yang sangat baik hari ni, tak nampak macam nak hujan. So hopefully kita dapat ikan, tak kumpau. Kumpau pun tak apalah. Janji dapat spend quality time dengan my friend. Relax. Hari buruh, hari pekerja ke hari buruh lah, confuse lah. So stay tune guys. Okay, ini dia gear memancing hari ni. Kau bawa berapa joran? 4. Banyak lah. Okay, ni dia. Tu stand dia. Ni penyauk. Itu bali kalau dapat. Ini jorannya. Okay, kita nak beli air mineral. Mana? Mahal pula nak beli ayam. Okay, mineral. Air ni dah air osmosis dah. Dua cukup tak? Untuk cuci-cuci dan minum sikit. Kau nak air apa? Ambil lah. Ambil lah. Aku dah ada kopi ni. Kopi tin macam tu. Apa lah, Milo ke apa, suka kau lah. Boleh sikit aku terasa. Ni Aris, kau ambil ni lah. Pakcik Fatimah. Ya, Red Bull. Okay guys, kita dah sampai. Kita masuk kereta terus ya. Ni dia pot dia. Okay, kita nak set up barang dulu. Stay tune guys. Mana mam? Short vlog sikit. Sekali lagi boleh tak? Syah. Atromi ribut. Silau tak nampak. Wah. Okay, ni set up kita. Okay lah bam. Okay bam. Okay, jangan hantar location sekejap lagi. Bang, ayam gana bang. Ini kita beli umpan-umpan yang telah di marinate. Lagi ikan pun ke marinate Okay. Bawa gas semua siap tau. Tripod pun ada ke tak? Pisang. Ni dia yang semalam kita prepare. Tak ada udang. Ikan pun makan udang. Aku makan telur goreng ke tahu tak? Tu udang. Ni. Wow. Spimat mari. Ini ayam marinate ke tengok. Oh shit. Ni red meat ni. Nice. Ada barang-barang masak kalau dapat. InsyaAllah. Tasik
Ada ke orang makan ikan sini tu? Aku takut juga nak makan. Aku mati ni. Cik. Kalau masak okey aku kan. Sama. Okey, kita kena pasang umpet. Air dululah air. Besar macam ni okey ke besar kan? Tu okey dah. Kau nak letak berapa banyak letak. Tapi cun-cun lah. Cun-cun ke bang? Jangan sikit sangat, jangan banyak sangat. Okey. InsyaAllah. Okey, kita try satu ayam, satu udang. Okey. Killing two bird with Betul lah. killing two bird with Western. one joran. Killing two fish with one joran. Killing Oh, catching. Killing lah kalau aku masak, killing lah. Ikan ni kau tak nak kalau. Tapi kalau ikan bandar raya tak aku kan. Jangan nak dia. Macam ni dia. Ikan kampung. Apa nak extra ni? Tadi aku dah lupa. Sing dulu. Okey. Tahan tangan, tahan tadi. Ni. Buka. Dia Buka. kat dalam. Dia baling, tutup balik dia. Kau tarik tangan balik ke. Jangan balik ke. Ni dia hampir tengah. Ha? Tutup tak? Kau agak suruh. Ha? Tutup belah tu. Betul tak? Tutup. Betul tak? Tutup tak? Tutup ni. Betul tak? Tutup macam ni. Itu dah. Okey, tu kau letak dulu. Tu kau rasa macam mana tegangkan tadi. Rasa tegang. Nanti ingat nak beli satu hari. Kau recommend aku yang mana nak beli? Ya, tengok apa yang kau nak main lah. Kau nak botol ke, main casting ke. Mana biji dia? Yang ni yang aku punya satu lagi ni. Tegang cukup. Taruh ke Taruh atas mana? tadi. Mana? Atas tadi. Kira macam kawasan yang atas lah. Yang ring atas tu. Cukup. Dah lah. Enough. That's all. Tu kita santai. Kalau santai. Kau lihat tu. Kau ada jujuran tu tak? Aku sentak. Dia big vlog tengah jalan tu. Ha? Tengah jalan tu. Buat sekejap-sekejap lah nanti. Jauh pergi dia tahun lepas. Kali ni aku bawa power bank. Aspirasi balik. Lari aku punya tu. Okay guys, kita dah set up 4 joran. Ada umpan cacing, ada umpan roti, ada umpan udang, umpan ayam. So kita akan dapat. Okay geng, sementara tunggu ikan makan, kita pun kena makan. Ni bihun goreng dengan telur goreng beli tadi. Kita makan dulu. Mukbang. Bismillah. Sedap bihun dia. Lembut.
hazelnut coffee. Okay guys, dah 5 kali bunyi guys. Lima kali dah bunyi loceng. Saya punya sekali je bunyi, tapi dia dah jual mahal. Kena kau kadang kau kat susu je. Kau kat susu kau dekat tadi jam tahan tu kita tak buka, kita tak buka. Tahu apa? Tempat ketiga. Kita masih kumpau lagi. Ya. Kita dah ke tempat yang ketiga, tapi masih tak ada rezeki lagi. Kita masih mencuba. Tapi kita beli teh ais dengan teh ais dulu, kita chill dulu. Okay. Kita ada dalam 50 ke 40 minit yang terakhir. Kita cuba lagi. Okay guys. Moris. Dah bunyi, loceng dah bunyi banyak kali dah, tapi dia tak makan juga. Dia nak masa nak habis kan. Bagi banyak sikit. Hari ni dia main-main je. Hanya tak kita nak Situ pun ada orang mancing guys, tengok tu. Rasa Mamat Indonesia mari. Itu Senin Jakarta mari. Dia pun masih kumpau daripada tadi, tengok. Dia senasib dengan kita. Okay, tak apa. Kita tunggu lagi sikit. pasang. Tak makan tadi kata tidak tengok lagi. Banyak tu. Okay guys, macam biasa kalau kita tak dapat,
Kat sana tu ada ikan sadam. Ikan sadam 2.0. Alright, berjaya satu. Yeah, nice Riz. Ikan lampam. Ini aku letak tadi kan? Ya. Mantap Riz. Lampam seko. Woo. Akhirnya. Cantik. Dapat satu lampam. Lampam. Jangan ya. Ni. Kau tutup dia punya insang sendiri tak boleh gerak dah. Jadi jangan tak lagi. Haris berjaya angkat satu. Apa ini kan? Ini ikan lampam. Mantap Riz. Akhirnya. Hihi. Tapi dah, kita tak sempat nak masak lah guys. Sebab dah pukul 12 nak sembahyang Jumaat semua guys. Lampam miseng semarengising. Yeah. Bismillah. Tak kata. Lampam. Nice, boleh tahan saiz dia. Boleh tahan. Oh, pucut. Boleh tahan. Boleh tahan. Okay. Okay, thank you brother. Thank you for today. Okay. Mantap Riz. Okay, balik-balik. Mari. Tangan aku. Okay guys, kita berjaya dapat seekor lampam Haris tarik tadi. Sekarang pun dah nak dekat sembahyang Jumaat. So kita kena kemas-kemas dan balik. So kita sangat happy. Walaupun okey lah, tak adalah besar gila, tapi cukup bermakna. Okay, see you guys on the next video. Kita orang nak pergi tapau makanan. Bye guys. Okay geng, kita singgah mamak jap, tapau makanan untuk isteri-isteri tercinta. Tu je, kita dapat seekor tadi. Nanti kita set up tempat lain next video. Okay, see you guys.